Hi guys, welcome back to Main Duo. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Okay guys, jadi hari ni kami nak buat build battle. Tapi build battle rumah teraman. Betul, kita akan bersembunyi di sini. Bukan nak kan selalu kita pernah dengar build battle ataupun nak sembunyi di Minecraft juga kan. Biasa ya kan. Tapi kali ini kami yang akan buat tempat tu. Kita kena buat tempat sembunyi lah kan. Okey. Tak apalah berlama-lama, let's go ke videonya. Okey, jadi saya sini, Kak In sana. Okey. Okey, ni okey. Jadi kita kena buat rumah yang tak aman dan syarat dia tetap kita boleh masuk lagi. Yang penting dalam ni. Yang penting dalam petok ni tak boleh keluar dari petok ni. Dan dinding-dinding tepi-tepi ni tak hancur lah. Yalah. Okey, ready? Kita ambil barang dah. Okey, sebelum kita nak buat teraman rumah, kita kena buat apa? Tapi tak cantik pun tak apa. Yang penting rumah teraman. Ingat, teraman. Teraman ni? Ya, teraman. Tapi kalau nak hias sikit-sikit tu boleh lah. Bagi lampu pening kau. Pakai warna yang cokoh kau kan. Kalau apa pakai kayu je. Okey. Lepas tu kita guna ni guys. Ni. Lepas tu Sebenarnya saya akan guna warna yang macam-macam ni. Warna yang macam ni lah, warna-warna macam ni. Supaya tak rantui. Lepas tu kita akan guna benda ni kot. Bagi geram sikit. Ni ambil karpet ni. Karpet. Okay, kita try ya. Kita boleh buat dah kan? Boleh buat dah. Lagi ni kena. Okay. Kita dah idea kena buat apa tapi Siapa yang tak kena jumpa dia menang. Okay, first kita buat pintu masuk dulu kat bahagian depan. Kita buat pintu masuk kat sini. Setiap ruangan ada. Okay. Kita masuk kat sini. Kita tak kisah cantik. Kita buat bagi cantik jugalah sikit guys. Tapi tak cantik sangat lah. Agak-agak je. Tak buat bumbung lah. Okay, yang pertama kita buat macam ni. Yang pertama kita buat bagi nampak kayu sikit. Okay. Buat macam ni. Kita ganti guna ni. Okay. Kita lagi faham tak? Okay guys. Jadi kita buat macam ni. Bila kita buat macam ni, air macam pening lah kan. Kenapa? Kita buat macam ni. Stop tiba-tiba ruangan macam ni kan. Okay, dekat ruangan ni kita letak bumbung bagi gelap sikit. Kita ambil pencahayaan yang kurang sikit bagi tak apa nampak. Kita ambil ni, ambil lantern. Okay, kita ambil lantern kat sini. Okay, lepas tu yang ni saya akan guna bagi betul-betul geram pasal akan letak benda ni. Bila kita letak benda ni, automatik jalan akan semakin kasar lain lah. Let's sikit. Okay, kita letak sini, kita lapik karpet. So saya biar tengok ni rumah hantu. Korang akan nampak macam gelap-gelap sebab dia rumah hantu. So kita akan buat satu warna ya. Dan nanti dalam tu kita mungkin akan membuat kat situ bagi jadi nampak macam darah-darah sikit. Mungkin lah, tak pasti. Nanti kita akan pastikan ada sepatu yang buat atau tak. Sebab saya tak ada idea sebenarnya. Cuba je lah, kita cuba, okay. So kita tanpa jalan ni kita akan buat. Okay, ni kita dah jadi sikit satu bahagian. Kita buat kat sini pula. Okay, kita tak lagi. Bagi dapat macam bentuk pintu. Okay, so terus ni kita buat satu lagi ruangan. Itu kat sini ada banyak ruangan. So, kita kena cari belah tu. Macam ni, okay. Buat sikit dulu. Tak buat.
Ke sini. Ni daripada atas. Agak ada bujang ya. Tak pasti kita akan buat lagi kan. Kita akan pedulkan ruangan ni dengan macam ni lah. Kita akan hitam ke dinding dia. Kita akan buat ruangan rahsia. Sini rahsia. Dekat sini. Kena tunjuk kalau laptop. Aku nampak macam rahsia. Mesin yang besar ni kita hancurkan. Letak sini. Dia masuk tu kita dah apa tu lah. Pada sini. Kita masuk dulu sebab tu dia bukan dia gampang. So macam ni. Nanti bila letak di depan ni, kita akan pastikan kita buka. Okey, macam ni. Macam ni Okay, kita buat lagi kita buka. Kita tak boleh pergi keluar malah. Tapi depan ni kita macam ni. Okay. Ini kita akan letak macam ni. Letak macam ni. Lepas ni kita letak juga. Okay. So kita akan buka kat luar-luar ni. Kita kan dah buat dinding. Okay, kita buat dinding kan depan ni. Okay, tak. Gelap well tak saya pun tak nampak. Kita buat dinding je. Okay. Ni ada satu ruangan tancap kat pakai bayu. Okay, tak okay macam ni kan. Kita akan buka sekejap kan. Kita pilih lah sini yang mana. Kita tak nak ni sangat. Kita buat sini. Macam ni. Kita letak lagi kat sini. Macam tu lah. Tapi kita tak nak gambar yang macam ni. Sebab tu kita letak sini. Dekat kita tak letak lah pula. Kita padam ni. Kita letak sini. Letak sini. Sini letak. Sini letak. Okay. Okay guys. Jadi untuk ruangan ni kita buat tingkat atas. Bila naik tingkat atas, lepas akan lagi pening lah confirm guys. Sebab tengok dengan penuh dengan painting ni takkan siapa tak pening, betul tak? Ruangan ni betul-betul rahsia. Ruangan rahsia ni kita buat memang takkan tak ada siapa. Memang tak ada siapa akan sangka lah ada ruangan rahsia kat situ. Sebab kita letak painting yang besar. Lepas tu ruangan rahsia ni akan bertemu dengan orang yang pakai ruangan ni. Bila dia sampai sini, automatik dia akan turun. Dia akan turun dan jumpa ruangan painting yang sangat pening lagi. Dekat aku tak nampak. Sebab ni kan painting nak apa. Dia cuba pusing-pusing. Kita tak boleh masuk setiap ruangan. Okay, ni boleh masuk dalam ni. Aku ni lah juga saya. Tak nampak kot, tak tahu. Kita bagi dia keliru-keliru. Pen medicine tu je. Nampak sikit. Okay, kita boleh masuk dalam ni. Macam tu kita pergi kat sini. Tapi kita pergi kat tempat tu, tempat kita dah rancang. Sebab kita akan nampak asalnya lah. Bom-bom tak siap gini. Kita tak apa. Kita boleh buat pelan-pelan. Sebab sekarang kalau kita dah naik, kita tunggu tamu. Kita bom-bom ni dia jadi gelap lah semua. Sebab kita kena buat. Okay, kita bubuh ni. Lepas tu kita buka bawah. Okay. Sekarang ni mesti tengok belah ni. Tapi kita akan bersama kat belah ni. So dia memang akan memang tak tahu lah tu, so dia kena pikat lah kalau satu pintu masuk. So sekarang kita buat bersama dekat setiap bahagian, setiap dinding dalam rumah ni. Kita akan buat. Okay, sampai sini.
terlampau. Kita bawa macam terlampau tadi. Kita dapat ni. Kita cantik. Okay, macam ni. Wow, botak ya. Okay guys, jadi ruangan kita ni dah nak jadi. Sebab apa tu terlalu banyak painting, saya rasa mesti Kak In akan pening. Tapi ruangan painting ni semua hanya tipuan. Sebab hanya ada satu ruangan painting yang betul. Kan antara banyak semua ruangan painting ni kan, semua tipuan akan mengarah ke jalan keluar. Kita yang buat ruangan dah lah. Lepas tu Kak In akan kena tipu. Saya nak buat tak scaffolding kat sini bagi boleh masuk ruangan ni. Lepas tu bila dah masuk ruangan ni, kita kena lalu kawasan sini. Kita akan sembunyi ke kawasan ni lah kan guys. Kak Ilo. Dulu kita dulu faham. Okay, gerak. Okay, macam ni ya. Ni saya mesin dulu. Syarat dia sekejap mesin dulu. Mana Kak In? Okay. Syarat dia Kak In tak boleh kelak pada ruangan ni. Sebab saya Kak In nampak semua. Faham tak? Masuk sini. Kita keluar dari sini dah. Tak boleh kelak dah. Okay. Okey. Ni lah. Masuk lah pintu lah. Okay. Sudah dah. Tak spectator dah. Itu kan? Kan tu kan? Tak boleh kelak. Tapi kalau contoh macam benda-benda macam apa-apa. Kak In jumpa lah yang ni. Okay. Okay. Kita kena check mana kita dah betul tekan. Mana tu belakang painting ni ada something. Tak ada. Jangan angkatkan painting. Ya, kita tekan tadi. Okay. So, kita masuk dari sini. Tu satu ke sini satu ruang. Kita masuk ke sini pula. Tak ada. Okay. Kenapa je ada plan ni? Sini ada ruang. Kak In kan ada. Tapi sebab Kak In tak lompat tinggi. Kita masuk sini. Kita tak jumpa ruang. Kak In kena duduk kat blok biasa kalau Kak In nak lompat. Okay, kita jumpa satu ruang. Ini ruang kosong. Kita jumpa satu ni. Ini tidak ada ruang. Tak ada ruang. Okay. Sini. Ini tidak ada ruang guys. Ya mungkin kat sini. Oh ni ada ruang lagi. Kita lompat tengok. Okay. Okay, painting tu aku duduk dekat antara semua ni. Mana-mana dan kita dah masukkan dia. Kita tengok. Okay, jumpa. Sini kita jumpa painting lagi. Again and again. Oh, sini pada ruang masuk tak? Okay, ada dua tempat. Tahu tak? Kayak ni. Sudah
apa? Lihat lain. Di mana apa? Kita cari. Tak apa-apa. Oh, betul. Okey. Tahi tu. Sama. Kena mendekat kena cakap gitu ni tu tak ada buku ni. Semua. Tali pihak kamu kan. Kita semua ni nak dua orang. Yang macam kena tahu. Satu kali lah, paling banyak lah kalau kita tutup. Ini koran utama, tapi tak tahu kecil ini lah. Ada paling satu. Ada banyak cumi. Okay guys, kita try kat sini mereka tidak ada warna lagi kan. Kita pun tidak tahu betul tidak. Ini tak. Aku ada warna pula kan itu. Masuk milik yang satu. Kaki sini. Bila ruangan ni ada ruangan lagi. Ni tak boleh masuk. Ni boleh. Tak jahat tu. Tak itu bunyi lah itu. Tengok ruang itu. Senang sikit. Tak boleh macam Chas. Tak usah. Chas aku nak harus ikut aku. Baik ni tu sebelah. Ni dah aku nampak. Tak di sebelah. Cekap ruangan. Okay. Sikit pada kata cek tu. Okey tu. Cek kan ni. Mana? Tu. No. Ada chess itu. Tak ada lah. Oh, tu macam fine. Ni chess. Tak ada lah. Kan? Bukan. Chess big. Ni kau boleh hancur atau gerukkan benda ni tak? Tak ni. Alah. Jadi tak ada redstone pasal benda tu lah. Tak apa tak buat itu. Cik jatuh. Orang tu nak naik atas lah. Cuba dia Bapak yakin ni mesti kat atas, tak ada kat bawah lah. Okey, cari lah. Dia gelap tu. Gelap. Ada apa pakai ni dah? Kat atas. Ish lah. Hello. Boleh jadi atas ni lah. Tak nak kalau nampak ada point. Ish lah, cik jatuh je. Rasanya betul kan orang betul. Di dalam tu kita try, semoga tak ada value. Kita try sini. Bukan. Dia boleh keluar. Dia tak sudah keluar. Takut kat aku. Aku main buat tu bentuk lah. Nampak lah bentuk pun tak ada bentuk. Kiki nampaknya mesti sangat susah ni. Tak apalah, kita try main area-area lain. Kita main area lain kan. Tapi kalau sini tak mungkin lah sebab tadi ada dinding lah kan. Tapi tak rasa kenapa dekat purple biru lah. Sebab aku rasa kat purple biru kan tadi ada macam fahaman. Mungkin lah kat purple biru. Mungkin villager ni
Moga atas ni. Kenapa tak ada tekan katok langsung buat katok pakai itu? Yelah katok buat sini. Aku nak nampak katok, nampak katok. Asman. Bagaimana ini? Sepertinya sangat menyiksa ya. Kenapa? Tapi Kak Ibu Tak tahu aku tadi kau sesat dah. tapi Kak Ibu tadi tu lebih menyiksa. Tengok ni okey Tapi ni. ini gelap. Apa dah batu keluar tu. Tak dah pakai tu Mac Mission. Ni ambil torch. Ambil. Tak boleh nampak pun ni orang touch. Mestilah lagi nampak. Ini tak tahu Tak accept apa. Aku tanda dah keluar dari sini juga. Okey buat lah buat apa pun nak buat. Jadi baca. Ke sini. Dulu belakang ni sayang. Okey. Dah tu chest. Nampak. Okey guys, jadi Ini saja video kita kali ni. okey, jadi video kita kali ni agak best dan sangat lawak ya guys. Sebenarnya ruangan depan tu je tapi Kak In buat bagi gelap sampai tak nampak. So korang cuba bagi tahu ruangan mana yang paling susah bagi korang Okay. untuk lalui lah kalau korang yang masuk. Bye-bye. Guys, itu je konten kita untuk kali ini. Korang semua jangan lupa like, share, subscribe dan komen korang nak video apa lepas ni. Bye. Assalamu